Cara bertaubat lepas berzina bagus. Allah tak heran dosamu banyak. Allah ajib, Allah hairan kenapa tak mau taubat. Sedangkan Allah suka sangat mendengar taubat hamba-Nya. Faham lagi? Dosa cara taubat ada dua cara. Tengok jenis dosa. Kalau dosa dengan Allah 3 syarat. Dosa dengan makhluk 4 syarat. Dosa dengan makhluk apa dia? Dosa kita curi duit dia RM1,000. Dia tak tahu. Maka taubat 4 syarat. Pertama, menyesal. Kedua, tidak mencuri lagi. Ketiga, berazam tak mau curi lagi. Keempat, pulangkan RM1,000 itu. Sesat taubat Tuhan terima. Tapi kalau zina bukan dosa dengan orang, dengan Allah. Zina, syak dadah, minum arak, tak tutup aurat, berjudi, itu semua dosa dengan Allah. 3 saja syarat. Berhenti berzina, tak mau berzina dah. Berazam tidak lagi berzina, menyesal takut kepada Allah. Allah ampun selalu. Walau dah pakai seluar lagi. Dia berzina, dia lanjang. Lepas berzina tu dia pun taubat. Mana pakai dah lagi seluar. Tak pakai lagi, dia kotak-kotak lagi. Dia taubat dah. Allah terima dah. Faham lagi? Allah ni Ghafurur Rahim. Sangat pengampun, sangat kasih sayang. Nampak?